Korang pernah tak terfikir barang TCL yang kita guna dekat rumah tu sebenarnya macam mana dia dibuat? TV, peti ais, washing machine, aircon, kita selalu nampak produk yang dah siap dekat kedai. Tapi kali ni aku dapat peluang pergi sendiri ke China untuk tengok apa yang berlaku sebelum produk tu sampai dekat rumah kita. Dan trip kali ni memang agak special sebab aku bukan pergi satu kilang je. Aku pergi Hefei untuk tengok facility refrigerator dan washing machine. Lepas tu fly ke Shenzhen untuk visit TCL headquarter dan showroom. Tengok teknologi display terbaru mereka dan akhirnya masuk ke TCL Air Conditioner Super Factory. So, video ni mungkin sedikit panjang tapi kalau korang jenis suka tengok macam mana teknologi actually dibuat, jom ikut aku sepanjang TCL China Factory Tour ni. Perjalanan kita bermula dekat Hefei. Untuk hari pertama factory visit, kita pergi explore TCL Refrigerator and Washing Machine Manufacturing Facilities. Dan bagi aku, benda paling menarik bila masuk kilang macam ni adalah kita dapat tengok produk yang normally kita nampak dah siap. Tapi kali ni dari perspektif manufacturing. Dekat showroom peti ais nampak simple je. Washing machine pun nampak dah lengkap. Tapi dekat factory ni, korang boleh nampak banyak proses yang diperlukan sebelum satu unit tu boleh keluar sebagai produk yang dah siap. Daripada production, assembly, sampailah ke proses inspection dan quality control. And bila production dia dibuat dalam skala yang macam ni, konsistensi tu sangatlah penting. Apa yang aku suka bila datang factory yang besar macam ni, kita boleh nampak teknologi yang dekat satu produk tu bukan setakat benda yang user nampak dekat luar je. Contohnya refrigerator, consumer mungkin nampak design, capacity peti ais, compartment dengan smart features dia. Tapi dekat behind the scenes semua tu ada engineering, production system dengan quality control yang kita memang tak nampak bila masuk dekat kedai. Untuk TCL washing machine pun sama. Kita selalu fokus kepada capacity, mood dia, feature-features dia. Tapi sebelum sampai tahap tu, setiap komponen dia dah dipasang dengan sangatlah teliti. So, untuk first stock kilang ni memang bagi aku satu perspektif yang lain. Sebab untuk TCL ni, dia bukan setakat company yang aku associate dengan TV je. Home appliance macam peti ais, washing machine, dia memang dah sebahagian daripada manufacturing operation mereka juga. Next, bila dah selesai dekat Hefei, aku nak buat korang pergi Shenzhen pula. Dekat Shenzhen, ini part yang mungkin korang paling suka sebab korang follow aku sebab tag. Kita pergi tengok display teknologi TCL pula. Hari seterusnya, kita visit TCL CSOT dan TCL Headquarter. Dekat sini, kita boleh explore TV punya manufacturing, belajar tentang QD mini teknologi dan kemudian visit TCL Headquarter Showroom. Dan sesi ni memang best sebab kita masuk lebih belajar dengan dalam lagi dengan teknologi display. Bila kita bercakap pasal TV, biasanya consumer dia tengok saja ada 4K ke tak, berapa hertz ke tak, berapa besar TV. Tapi sebenarnya picture quality jauh lebih complicated. TCL ada explain 5 elemen picture quality: resolution, brightness, contrast, color dan refresh rate. Tapi antara benda yang paling penting untuk display moden adalah brightness, contrast dan color. Dekat sinilah mini LED masuk. Untuk korang yang nak nampak perbezaan lebih jelas lagi, kita compare TCL X11L yang biasa menggunakan precise dimming zone dengan TV yang menggunakan LED backlight biasa. Bila kedua-dua TV main visual yang sama, X11L ni dia dapat control kawasan terang dengan gelap dengan lebih tepat. Bahagian cerah nampak lebih cerah and kawasan gelap nampak lebih gerap sebab cahaya dia tak merebak ke sekeliling objek. Lepas tu dekat brand X pula dia tak ada precise control dimming zone berbanding pada X11L. Sebab tu gambar nampak lebih wash out and kurang depth. Let's say korang tengok brand X dengan brand TCL, dia punya mini LED dia nampak hampir sama. As a consumer, korang kena hati-hati and bukan terus boleh percaya yang ada label mini LED. So, bukan takat teknologi je penting. Korang juga kena tengok jumlah dimming zone, precise kawalan backlight and beza visual sebenar. Bila buat comparison, dah lebih mudah korang nak nampak beza mini LED yang guna precise dimming zone dengan TV LED biasa. Lepas tu, kita masuk pula ke TCL HQ showroom. Dekat sini, korang boleh nampak skala ekosistem TCL. Sebab kalau dekat Malaysia, kita mungkin paling familiar dengan TV TCL. Dekat showroom ni, produk mereka lebih cover lebih luas tau. Dari display, home appliance, telefon, tablet, smartwatch, AR glass dan macam-macam lagi. Aku rasa part showroom tour ni sangat penting sebab dekat sinilah korang boleh tengok semua produk TCL yang ada and dikombine menjadi satu ekosistem yang lengkap untuk rumah korang. Now, kita bergerak pula ke TCL Air Conditioner Super Factory.
Untuk kilang ni, aku rasa vibe dia sedikit berbeza sebab TCL banyak highlight user AI dengan automation dalam manufacturing. Basically, dekat sini, apa yang TCL tunjuk sebagai AI Smart Manufacturing Journey. Maksudnya, dari mula sampailah ke final quality inspection, diorang buat semua menggunakan AI dan robot. Antara yang kita nampak adalah AI Heat Exchanger Workshop, AI Lasout Smart Factory, AI Command Center Super Brain di mana diorang control semua AI punya manufacturing, dan lastly Final Assembly dan AI Inspection. Untuk kilang ni, dia punya production sendiri boleh dipantau dan dioptimumkan pakai data je. Lepas tu kita ada AI Lasout Smart Factory. Nama pun dah menarik. Dia basically rujuk kepada manufacturing environment yang boleh operate dengan automation yang sangat tinggi. Bila aku tengok manufacturing ni depan mata, memang nampak macam tengok kilang dari masa depan sebab semuanya pakai robot. Semua production data pula diorang pantau pakai AI Command Center yang TCL panggil sebagai Super Brain. Dekat sini diorang pantau sistem pakai monitor, analyze dan optimize production secara real time. Diorang juga pakai AI untuk inspection semua unit sebelum keluar dari kilang tau. Overall bagi aku, untuk part macam ni selalunya consumer biasa tak nampak. Kita hanya tahu beli aircon, tekan remote, okey dah sejuk. Tapi nak sampai kepada satu button tu saja, behind the scene dia ada manufacturing, engineering, software, AI testing dengan quality control yang sangat complicated. Dekat Hefei, kita tengok bagaimana TCL menghasilkan home appliance macam peti ais dan washing machine. Dekat Shenzhen pula, kita masuk dunia display teknologi dekat TCL HQ. Daripada mini LED sampailah SQD mini LED. Dan dekat air conditioner super factory, kita tengok bagaimana AI, robotik dan automation mula memainkan peranan lebih besar dalam production. Dan yang paling menariknya, semua teknologi akhirnya dia ada satu tujuan yang sama. Buat produk yang kita guna setiap hari macam peti ais, washing machine, TV, aircon. And benda ni semua consumer biasa tak nampak. And aku sangat bertuah untuk TCL bawa aku untuk journey, untuk tengok sendiri bagaimana semua produk ni dibuat dekat kilang diorang yang super canggih. Last but not least, kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe, like video ni dan share dekat member korang yang kaki teknologi. See you guys in the next video.